Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Haji Umar, Imam surau kita. Yang dihormati dan dikasihi bila-bila Abang Li, Al-Fadhil Ustaz Syukri SU Surau, Fadhil Haji Ismail, Ustaz Husin, sahabat-sahabat beliau, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian hadis Sahih Muslim kita. Cuba kita tengok muka surat 407. Kita telah baca hadis, kita masih lagi berada dalam tajuk besarnya Kitabul Hajj, kitab berkenaan dengan haji. Dan kita masih lagi berada dalam hadis nombor 711. Dan hadis ini panjang, lebih kurang 3 atau 4 muka surat. Kita telah baca 3 kali dah, 3 kali baca, tak habis lagi. Jadi malam ni adalah minggu yang keempat. Okay. Mungkin saya baca laju sikit lah. Okay. Ada sahabat kata kalau pelahak ni tak habis lagi atau kepahak. Okay, saya baca laju sikit lah. Kita cuba tengok muka surat 407 bawah. Cuba tengok 407 daripada bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus sahaja sehingga tiba di Arafah. Orang jahiliah ni dia wukuf di Ma'syaril Haram, tapi Nabi SAW tak berhenti di situ. Beliau terus berjalan sehingga ke Arafah. Nabi wukuf di Arafah, dan itulah yang menjadi syariat sehingga ke zaman kita hari ini. Di sana di Namirah, baginda telah mendapati tenda kemah yang dibuat untuk baginda, satu tempat di Namirah di padang Arafah. Kemudian baginda memasukinya. Kemudian Nabi SAW masuk dan duduk dalam kemah dia. Tak salah. Walaupun kita duduk dalam kemah itu, kita tertutup. Kalau kira kepala kita macam terdedah lah. Maka oleh kerana hadis-hadis yang banyak, termasuk hadis kita ini, menjadi pandangan jumhur ulama, majoriti ulama, mazhab kita mazhab 4 dan majoriti daripada pelbagai aliran, boleh sahaja kita duduk dalam kemah. Ketika wukuf di Arafah, Mina, ketika kita pakai ihram haji, tidak menjadi halangan. Nak pakai payung pun boleh juga. Okey.
Terutama haji tahun ni pun dikatakan panas juga cuacanya. Baru ni pun 45 darjah Celsius dah panas. Okay. Kecuali segelintir dalam kalangan mazhab Syiah, kerana di sana ada hadis-hadis melarang kita tutup kepala, pakai kepiah lembek, nak pakai serban tak boleh lah. Benda-benda yang mendempek kepala kita pada dasarnya tak boleh. Begitulah yang dipahamnya. Tapi segelintir yang Syiah ini, dia pergi jadi telajak. Naik kereta yang ada atap pun tak boleh juga. Sebab itu sebahagian tu naik macam helak duduk belakang gitu ya. Tak boleh duduk dalam kenderaan yang ada atap. Bahkan kalau mungkin kita terlihat ada bah yang tak ada atap, ia buang mana atap. Sebab kepahaman dia kalau ada atap tu tak boleh, maka dia buang atap. Jadi kalau kita pergi ke Mekah tu tengok baik orang tak ada atap, tak payah kejut lah. Ada mazhab yang berpahaman demikian, terutamanya Syiah. Setahun sekali guna. Bah lain pun setahun kali kok Mesir tu di Mekah. Terlalu banyak bah nak digunakan, lepas tu sipang je lah. Haji pula guna. Lepas tu sewa dia mahal. Artinya Nabi pun duduk dalam kemah. Termasuk kita dah baca hadis sebelum ini, Nabi ketika berucap di Padang Arafah, cuacanya panas, sahabat ambil kain dendeng Nabi. Ambil kain dendeng supaya tak kena cahaya matahari pada Nabi. Ini menunjukkan bahawa boleh. Termasuklah payung dan sebagainya, kalau panas kita nak pakai boleh. Untuk mendinding kita daripada cahaya matahari. Cuma kita letak kepiah macam kita pakai ni tak boleh lah. Serban yang kita dempek di kepala secara langsung tu tak boleh. Muslimah ada apa, memang dia pakai tudung memang terdempek dengan kepala dia, lelaki. Kain ihram pun tak boleh. Kain ihram pun tak boleh kita dempek di kepala kita. Jadi kalau panah tu sebahagiannya dia ambil kain ihram tu, dia letak atas kepala. Tu tak boleh. Okey. Setelah matahari condong, baginda memerintahkan agar untanya yang bernama Qaswa disiapkan. Lalu Nabi pun berangkat. Lalu unta itu berangkat membawa Nabi SAW. Baginda lalu bersabda, lalu Nabi memberi ucapan. Sesungguhnya menumpahkan darah, merampah harta sesama kamu adalah haram. Apabila matahari condong, maknanya zuhur lah. Ini dikenali sebagai khutbah Arafah. 9 Zulhijjah di Arafah tu disyariatkan mengadakan khutbah. Kalau hari ini setiap khemah di tabung haji tu ada lebih kurang 300 orang satu khemah, akan ada imam yang akan menyampaikan khutbah. Sebelum menunaikan semayang zuhur. Habis khutbah tu baru semayang zuhur. Dan semayang asar, jamak takdim. Begitulah sunnah Nabi SAW. Antara ucapan Nabi kata sesungguhnya menumpahkan darah, merampah harta sesama kamu adalah haram. Sebagaimana haramnya berperang pada hari ini, hari haji, hari ibadat haji, hari Zulhijjah, bulan haram. Orang kafir pun diharamkan juga berperang di zaman jahiliah. Ketahuilah bahawa segala peraturan pada zaman jahiliah telah tunduk terhadap aturanku, kata Nabi. Kena ikut ajaran Nabi. Tebusan darah pada masa jahiliah juga telah terhapus, kata Nabi. Tebusan darah yang pertama-tama aku hapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Haris yang masa kecilnya disusui oleh Bani Sa'ad. Lalu dibunuh oleh suku Huzail. Dihapuskan. Riba pada masa jahiliah juga telah aku hapuskan, kata Nabi. Tak boleh lagi amal. Walaupun zaman jahiliah amalan riba ini berleluasa. Ceti lah. Beri pinjam kemudian kena bayar lebih, itu riba. Zaman jahiliah berleluasa. Tetapi Islam datang mengharamkan riba. Sahabat-sahabat yang mulia walaupun zaman jahiliah pun dia tak beramal dengan riba ni. Termasuklah Abu Bakar pun tak beramal. Ada seorang sahabat saya, dia
tersalah sebut lah dia kata Abu Bakar ni pun bapak ceti juga Alhamdulillah dia telah menarik balik ucapannya itu tersalah satu. Okey Jadi Sayyidina Abu Bakar zaman jahiliah pun tidak melakukan hal-hal yang tak baik. Salah faham itu kerana Abu Bakar ni adalah penjamin di zaman jahiliah. Kalau ada orang berhutang dia tukang jamin bukan dia tukang beri pinjam tapi kalau dia jamin maknanya orang terima jaminan dia. Okey mana tak diambil tindakan dan seumpamanya. Dia tolong bayar dan sebagainya. Begitulah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begitu juga beberapa tebusan di zaman jahiliah yang melibatkan hukum bunuh balah qisas. Kalau tak mubalah kena bayar diat. Diat ni ada dah di zaman jahiliah. Yang menjadi utusan orang-orang musyrikin Quraisy apabila kabilah dia bunuh sesama dia jumlah yang ramai, maka nak bunuh balah tu payah, dia bayar diat, bayar denda, dan diat ini diutusnya Abu Bakar untuk memunguknya kerana orang menghormati beliau. Okay. Nabi kata riba ini telah aku hapuskan, maka zaman sekarang tak bolehlah hingga hari kiamat. Dan riba yang aku hapuskan pertama sekali ialah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba itu telah dihapus semuanya, kata Nabi. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, kerana kalian mengambil mereka, mengisteri mereka sebagai amanah Allah. Mereka halal bagi kalian dengan menepati kalimah Allah. Wanita ini menjadi halal kepada kamu dengan menepati kalimah Allah. Yang dimaksudkan dengan menepati kalimah Allah ini, kata para ulama hadis, ialah ucapan ijab dan qabul yang dalam pernikahan tu. Saya terima akan nikahnya, maka jadi halal selalu. Yang haram, perzinaan dan sebagainya, menjadi halal dengan perkataan kalimah Allah, iaitu dengan ijab dan qabul. Kita menerima perkahwinan. Dan mereka harus menjaga diri agar isteri kalian tidak mengizinkan orang lain yang tidak kalian senangi mendekati mereka. Jangan izinkan orang lelaki lain mari ke rumah dan seumpamanya, mendekati mereka. Jika mereka melakukan yang demikian itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan mereka. Kata Nabi, kalau isteri ini melakukan pendurhakaan, tidak mematuhi perintah, maka boleh diambil tindakan menghukum, tapi menghukum dan denda ini tidaklah sampai peringkat mencederakan. Untuk mentarbiyah, mendidik boleh. Bunuh tak boleh lah, sampai peringkat mendera, tu salah lah. Okay. Kalian wajib menafkahi dan memberikan mereka pakaian dengan cara yang baik. Beri pakaian, beri makanan. Sungguh aku telah meninggalkan, mewariskan suatu yang ada di kalangan kalian, yang kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh dengannya, iaitu Al-Quranul Karim, kata Nabi. Ini antara ucapan yang penting dalam Hajjatul Wada, dalam haji perpisahan yang menjadi khutbah Nabi. Aku tinggal kepada kamu yang kamu tidak akan sesat jika kamu pegang kepadanya, iaitu Al-Quran. Bahkan ada dua yang Nabi tinggal. Qad taraktu fikum amrayn lam tadillu ba'di in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat jika sekiranya kamu pegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah perjalananku. Tapi dalam khutbah Arafah ini Nabi sebut kitab Allah je. Walaupun sebut kitab Allah je, dalam kitab Allah tu Tuhan ada dah sebut, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi suruh ambil, apa yang Nabi tegah tinggal. Termasuklah yang Nabi suruh dan Nabi tegur ni ada dalam hadis-hadis dia. Makanya kena pegang dua-dua juga lah. Walaupun Nabi sebut kitabullah,
Cukup dah Tuhan Nabi sebut begitu. Sebab dalam itu menyuruh kita berpegang dengan sunnah ni terlalu banyak. Al-i'tisam bis sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah ini terlalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kamu bertelingkah dalam satu perkara, tempat rojak kepada kamu kata Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Kembali pada Quran, kembali pada sunnah. Artinya dalam Quran terlalu banyak dah, padang dah. Nabi sebut ditinggalkan Al-Quranul Karim. Kalian akan ditanya mengenai diriku, Nabi kata. Lalu bagaimana nanti anda menjawabnya? Orang-orang mengatakan kami bersaksi bahawa anda benar-benar telah menyampaikan risalah. Anda telah menunaikan tugas dan telah memberi kami nasihat, kata para sahabat. Begitulah sikap para sahabat apabila Nabi bertanya kepada mereka tentang sikap mereka terhadap Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan kami bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan risalah ini, wahai Rasulullah SAW. Maka baginda bersabda dengan mengangkat jari telunjuknya ke atas dan diarahkan kepada orang ramai. Nabi tunjuk dengan jari telunjuk, Nabi angkat pada orang ramai. Lalu Nabi mengatakan, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Kemudian baginda menyerukan azan. Maknanya Nabi kata, saksikanlah wahai Tuhan, bahawa semua mereka menyatakan Nabi menyampaikan ajaran Allah. Kemudian baginda menyuruh azan, lalu iqamah lagi. Lalu solat asar tanpa melakukan solat sunat ataupun antara keduanya. Di sembahyang jamak takdim zuhur dengan asar. Suruh azan dan suruh iqamah untuk zuhur. Kemudian asar pula iqamah pula. Tanpa ada sembahyang sunat yang dipisahkan di antara keduanya. Sembahyang sunat sebelum asar tu tak ada buat. Sunat selepas zuhur pun tak ada buat. Begitulah sembahyang jamak yang diajar oleh Nabi SAW. Ada iqamah je memisah di antara dua sembahyang. Jamak takdim, jamak dan qasar sekali, dua rakaat. Begitulah yang Nabi buatnya. Dan kalau kita pergi haji hari ini pun begitulah yang diamalkan. Akan dibuat khutbah Arafah di kemah kita, ataupun buat kemah besar. Kalau zaman dulu kemah tak ada tu, pakai speaker di luar dengar seluruh di padang Arafah. Hari ni kalau pasang pun speaker luar pun tak dengar juga itu dalam kemah. Kemah tu pasang aircon tutup, tak dengar ada suara luar. Pasal itulah disampaikan khutbah tu dalam kemah masing-masing. Okay. Semayang pun dalam kemah masing-masing. Okay. Semayang jamak takdim zuhur dengan asar. Okay. Azan dulu, kemudian iqamah semayang zuhur, tak ada semayang sunat ba'diyah dan qabliyah tak ada. Kemudian selepas zuhur, lepas beri salam, iqamah pula, semayang asar pula 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW berkenderaan hingga tiba di tempat wukuf. Tempat Nabi duduk di padang Arafah lah. Baginda hentikan untanya di tempat berbatuan. Tempat dia nak berhenti dan dia nak duduk di padang Arafah itu. Dan orang-orang yang berjalan kaki ada di depannya. Baginda menghadap ke arah kiblat. Baginda sentiasa melakukan wukuf sampai matahari terbenam. Bermula daripada zuhur, dan Nabi pergi duduk tempat di antaranya di padang Arafah ni disuruh kita memperbanyakkan doa. Jadi lepas kita dengar khutbah Arafah, sembahyang zuhur dan sembahyang asar tadi, masih lagi dalam waktu zuhur, kita keluar daripada kemah, kita duduk di tengah padang sikit, ataupun dia ni ada pokok banyak, di bawah pokok ke dan sebagainya. Nabi payung pun terpulanglah. Nak duduk dalam kemah pun tak apa. Supaya dan berdoa kepada Allah, memperbanyakkan doa di padang Arafah ini, tempat yang sangat mustajab doa pada hari Arafah. Kita duduk di Malaysia pun hari Arafah ni juga adalah merupakan waktu mustajab doa. Jadi kita tengoklah hari orang wukuf nanti jam berapa di Malaysia kita ni. Kita berdoa jugalah dalam waktu orang wukuf di Arafah itu, antara waktu yang mustajab doanya. Sehingga matahari terbenam dan awan kuning sedikit menghilang dan sorok matahari di atas telah hilang.
Kemudian baginda meneruskan perjalanan dengan mengajak Usamah di belakangnya. Rasulullah SAW mengendalikan untanya sendiri sehingga kepala unta itu hampir menyentuh pelana kenderaannya. Membawa kenderaan dia selepas wukuf di Arafah itu biasanya pergi ke Muzdalifah lah, nak bermalam di Muzdalifah malam ni maghrib dah. Dan kenderaan ini sehingga kenderaan itu dia tarik, mana kepalanya tunduk sehingga kepala unta itu menyentuh pelana kenderaan. Yang dimaksudkan pelana kenderaan ini ialah pelana yang di bawahnya ada tepak tali yang ada tempat kita pijak kaki kita. Jadi kepala unta itu tunduk sehingga hampir mengenai tali tempat pijak kaki kita. Itu yang dimaksudkannya. Baginda berseru dengan isyarat tangan kanannya, "Saudara-saudara, tenanglah, tenanglah." Setiap kali baginda menghadapi pendakian, baginda longgarkan sedikit tali. Sebab pasal apa? Sebab kawasan tu berbukit. Kawasan Arafah nak pergi Muzdalifah tu berbukit. Naik itu jadi dia renggang, tali kengkang unta tu. Apabila pendakian longgar sikit, kalau tarik juga nak naik lagu mana unta. Okey. Yang jadi tunduk tu kerana pendakian tadilah, perjalanan yang susah terhadap binatang tadi. Nabi longgarkan sedikit tali dia, tali kengkang untanya, agak mudah untuk mendaki. Setelah sampai di Muzdalifah, baginda solat maghrib dan solat isyak dengan sekali azan dan 2 kali iqamah tanpa solat sunat ataupun tanpa solat sunat antara keduanya. Di Muzdalifah ni pula Nabi semayang jamak maghrib dengan isyak malam dah. Okay. Boleh buat takhir dan boleh buat takdim. Okay. Biasanya malam dekat dengan maghrib tu boleh bertolak dah. Jamaah yang pertama tu bertolak dah ke Muzdalifah. Okay. Di sana kita semayang jamak pula, isyak dan maghrib. Setelah itu baginda berbaring tidur sampai ke subuh. Bermalam ni tidur di Muzdalifah. Lalu baginda solat subuh dengan sekali azan dan sekali iqamah. Sekali azan dan sekali iqamah. Kemudian baginda naiki untanya hingga tiba di Masy'aril Haram. Lalu Nabi menghadap ke arah kiblat. Kemudian Nabi berdoa, bertakbir, bertahlil dan mengucapkan kalimah tauhid. Jadi di Muzdalifah ni hari ini kita tidurlah di situ. Kalau zaman-zaman dulu tidur atas pasir gitu je, atas batu-batu gitu je. Tetapi jamaah tabung haji ini dia minta Saudi menyediakan hamparan lah, pemaidani. Pemaidani siap dengan pemaidani, tidur atas pemaidani lah. Dan kawasan itu pun hari ini ada tandah-tandah yang banyak lah, tandah yang pasang siap. Yang siap dah lah bangunan yang siap. Nak kecil, nak buang air tu mudah. Boleh tidur. Moleknya bawa kipah lah. Kalau nak pergi haji kan datang bawa kipah kecil. Molek kipah kecil tu. Kita dalam keadaan letih tu kan, pasang kipah tu kan berdesen selalu kita. Pengalaman saya sendiri lah. Dengan cuaca. Sebab cuaca panas, malam pun panas macam juga. Dengan orang pula penuh. Saya sampai di tempat tu tak ada orang lagi. Semua kapet belaka. Letak kepala kat kejut tu penuh dah orang. Kejut tu orang penuh tu. Saya naik antara yang awal lah, daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Kejut sikit tu malam tu penuh dah orang. Allahu Akbar. Pun kalau kita lewat sikit, rombongan yang lewat sikit pun kena berjalan kaki dah. Bah pun tak nak berjalan dah. 4 juta manusia menuju ke arah yang sama, ke Muzdalifah dan kemudian ke Mina. Nak lalu lagu mana kenderaan? Jalan raya pun tak luah mana. Maka kita kena berjalan lah. Kalau kena berjalan pun kena berjalan. Jangan kita lock gitu je. Kena berjalan. Begitu juga ketika nak pergi di wukuf di Arafah sekalipun, jika sekiranya kenderaan tak boleh nak pergi dah, jam jalan. Biasalah halu ramah memang jam lah. Apabila jam jalan,
Wukuf ni dia ada masa dia, tak lama beberapa jam saja pada zuhur hingga malam. Jadi kita terpaksa berjalan kaki. Jangan bidang gelap. Berlaku dalam 15 tahun yang lalu, tak turun daripada Bah. Tak mau turun berlaku. Maka tak sempat wukuf di Arafah. Maka tak sah haji. Kena qada di masa yang akan datang. Walaupun Menteri Agama waktu itu dia umum bahawa sah haji. Tak pergi wukuf pun sebab jam tak boleh nak pergi. Darurah dia kata. Alhamdulillah semua mufti-mufti seluruh negara bangkit membantah kenyataan Menteri Agama. Dia kata tak betul ni, salah. Al-Hajju Arafah, Nabi kata haji ni wukuf di Arafah. Kalau tak pergi wukuf tak sah. Dia rukun yang paling besar. Maka wajib qada masa tahun-tahun yang akan datang. Ada duit apa kena mari balik. Kalau balik mati boleh. Kalau balik mati tak boleh haji lah. Maka anak-anak dia kena upah haji, badal haji. Sebab tak selesai lagi tu. Tak boleh. Okay. Sakit lagu mana pun tabung haji akan bawa dengan bah. Banyak bah dia hantar dengan bah. Kalau kita mampu turun daripada bah, turun ke Padang Arafah. Ada tempat dia bah boleh masuk untuk orang sakit. Jika sekiranya kita tak boleh nak bergerak, duduk tak katil sekalipun, tabung haji akan bawa dengan bah. Duduk tak katil tabah tu. Wukuf atas bah je. Tapi di Padang Arafah sah haji ni. Okay. Kalau tak pergi, tak sah lah. Pesang di hospital orang tak pergi. Maka tak jadi lah. Sedar pun lepas tu tak payah lang lah. Okay. Lalu baginda berangkat sebelum di Muzdalifah, Nabi bertakbir, bertahmid, bertahlil dan juga boleh melaunkan talbiyah. Lalu baginda berangkat sebelum matahari terbit, sebelum subuh. Berangkat nak pergi ke Mina lah. Dengan Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ni sepupu Nabi, anak Al-Abbas. Abdullah bin Abbas, adik-adik dia lah tu. Fadl bin Abbas ni sepupu Nabi, anak Al-Abbas juga. Dia berangkat dengan Fadl bin Abbas. Acap kali dah kita bertemu Fadl bin Abbas ni. Pernah Fadl bin Abbas ni minta dengan Nabi nak jadi amir zakat. Dalam bab zakat kita baca dulu. Nabi tak benar. Dia tak boleh terima zakat lah. Bukan minta jadi amir, minta nak menerima zakat, wang zakat ni. Nabi tak bagi. Dia Bani Abdul Muttalib, tak boleh terima zakat. Seorang lelaki yang berambut bagus dan berwajah cerah. Fadl ni handsome orang ni. Wajah cerah, comel, dan rambut dia pun comel. Okay. Ketika baginda berangkat, ada orang-orang perempuan yang lalu sehingga Fadl mula memandang mereka. Rasulullah SAW menutupkan tangannya pada wajah Fadl. Pusing wajah Fadl ni ke arah lain. Fadl ni masa tu muda lagi. Muda. Lalu muslimat dia tengok. Nabi ambil tangan dia, letak kat kepala Fadl ni, pusing kepala dia supaya tengok ke lain. Musim haji pun gangguan-gangguan ni ada. Sebab kita kerja haji ni tempat sama, Puan pun situ juga. Masa wuku baik, masa di Mina melontar baik, masa tawaf baik. Jadi kita sendirilah kena kawalnya. Kena kawal sendiri. Melitah comel-comel pun jangan tengoklah. Kita buat haji. Okey. Nabi ada, Nabi pusing kepala Fadl. Tak boleh tengoklah. Nak jaga. Okey. Saya tak pasti mana adik dua ni. Abdullah ibnu Abbas ataupun Fadl ini. Adik-beradiklah dua tu Mana sepupu Nabi SAW. Dan benda ni ni orang duduk dekat Nabi dah ni pun kita tengok juga. Jadi orang lain pun begitulah Okey, termasuk kita sendiri pun cabaran ni ada. Jadi apabila kita sedar, kita kena jagalah Juta manusia, ada yang comel, ada yang tak comel Okey. Orang-orang Arab daripada Syria comel lah Okey. Walaupun comel tak payah tengoklah kita sedang mengerjakan haji, melakukan ibadah. Begitu termasuk masa tawaf gitu kau Orang Hindustan
Macam heroin itu standar lah macam melatonin dan sebagainya pun kena jagalah. Sebab kita di hadapan Kaabah, di Arafah, begitu juga di Mina, begitu juga di Muzdalifah, walaupun depan sekalipun kena tunduk pandangan. Begitulah dasarnya. Okey. Kemudian perjalanan itu sesampainya Nabi SAW di tengah lembah Muhasir, satu tempat, satu lembah di antara nak pergi ke Mina tu, satu tempat nama dia Muhasir. Baginda mempercepatkan langkah untanya lalu menempuh jalan tengah yang langsung menembus ke Jamrah Al-Kubra di Mina. Okey. Pasal apa Nabi berjalan cepat di Muhasir ini? Para ulama menyatakan bahawa Muhasir ini adalah satu lembah yang kering di antara Muzdalifah dengan Mina. Kita akan melalui satu lembah ni, dan Nabi SAW mempercepatkan langkah pergerakan unta dia di lembah ini. Kalau kita tahu, kena percepatkanlah. Kita naik bah ya, atas driver bah lah. Kalau driver bah cepat ya, kalau dia slow nak mana tak. Kita sebagai penumpang ni, kalau kita bawa sendiri, kena pelaju sikit. Sebab apa dipelajukan? Kerana kata para ulama, di lembah inilah berlakunya bala Allah Subhanahu wa taala turun kepada Abrahah dan pasukan bergajah dia yang mari daripada Yaman nak serang Mekah, nak serang Kaabah. Dan sebelum dia serang itu, ia duduk di Muhasir ini, satu lembah di antara Muzdalifah dengan Mina, di pinggir Mekah dah lah. Dia berehat situ, Abrahanya dengan gajah-gajah dia duduk situ. Lalu Allah menurunkan ababil, burung yang membawa batu-batu daripada neraka, dilontar kepada tentera Abraha, sehingga jadi bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ular. Tempat bala lah. Apabila tempat bala, lazimnya Nabi SAW tak duduk lama, dia akan mempercepatkan perjalanan. Itu kaedah dia. Begitulah kalau kita pergi tempat-tempat yang seperti itu, jangan pergi lama sangat. Kita melacur nak kita tengok juga tau, tapi janganlah berlama-lamaan. Okey. Tapi bah bawa ia tinggal situ, kita nak buat lagu mana tak? Kena duduklah. Lama pun Okey, antaranya di Laut Mati. Sepatutnya tak molek juga situ tempat bala tu kaum Nabi Lut. Tapi nak pergi tengok juga kadang-kadang tak. Okey, bila kita pergi tu, bah ni ditinggal situ satu tempat, maka terpulanglah. Kita nak turun sekejap, kita nak tengok. Tempat bala ni saya sendiri tengok, Bahrul Mayyit, Laut Mati ni, di Jordan ni, okey, sepadan dia dengan Israel. Kita duduk di Laut Mati ni, seberang sana tu nampak Israel. Di sepanjang Laut Mati itu ada kem-kem tentera. Sini dekat sipan jalan tu satu tempat kubu tentera. Sebab betul-betul sepadan dengan Israel. Dan Laut Mati ni pula, antara dianya, laut dia ni tinggi garam. Tinggi garam. Kalau kita masuk dalam itu, kita berjalan sikit sampai kat pinggang je, kaki mula nak terangkat. Kalau mari atas sikit lagi, dengan sendirinya kaki kita terangkat. Tak boleh kita nak berpijak di dasar laut tu, tak boleh. Dia akan timbul sendiri. Jadi terlentang kita. Macam tidur, terlentang atas air begitu. Boleh baca. Nak baca pun boleh. Itu dia. Nak berlatih berenang pun boleh. Saya sebut ke kawan-kawan, sinilah tempat berlatih berenang terbaik dalam dunia. Sebab dia tak tenggelam. Jadi tak timbullah lemahnya. Sebab tak tenggelam. Tetapi air dia tu sangat masim. Kalau kena mata kita nak celak tak boleh. Jangan main ni. Pedih sangat-sangat. Okey. Kena nak pergi cari air lah. Nak basuh. Okey. Memang pedih sangat. Masim sangat. Saya sendiri pun pergi juga. Pergi juga. Setengah tu jangan buat lah. Ambil seluk-seluk tu lomo di tubuh. Jangan. Dikatakan seluk-seluk situ tu antaranya ialah
molek untuk dijadikan untuk kecantikan kulit kononnya lah. Itu semua adalah propaganda musuh lah, tak payah. Gilomo seluk dia tu. Duduk di laut mati tak payah. Beribu kilometer mari daripada Malaysia, daripada negara-negara lain laut mati ni kerana nak ambil seluk-seluk tu, nak berobat. Antaranya orang gatal pun daripada Malaysia pun ada. Dikatakan boleh menghilangkan penyakit gatal. Ada seorang tu pergi daripada Malaysia. Tak cakap nak berobat dah dari Malaysia ni. Orang kata di laut mati ni kita berobat situ hilang sakit gatal. Pergi dia. Tak sia-sia juga. Tu dia, bukan dia juga. Okey. Dulu ada raja wanita, dikatakan cantik tu kerana guna seluk di laut mati ni. Tu cerita-cerita yang karut belaka. Benda tu pun tak molek, jangan. Ada orang buat balik benar. Allahu Akbar. Bahkan ada sabun-sabun yang dia buat daripada seluk tu di laut mati, dijual di sana. Jangan dibeli buat balik, tak usah lah. Tak molek. Tepak atau tepak laknat. Tepak ada laknat. Sekadar nak pergi tengok begitu saja, berlalu biar cepat. Tak apalah lagi nak guna, nak balik pula benda tepak laknat gitu. Walaupun jadi sabun molek, buih molek pun tak payah belilah. Okay. Beli sabun lain lah. Sabun zaitun Lombok sana jual. Beli waktu molek, buat balik. Okay. Tanah-tanah dia tak payah. Okay. Laut mati ni saya tengok binatang pun takut nak pergi. Binatang, burung terbang ni, saya tengok dengan mata saya sendiri. Burung terbang sampai dekat laut tu dia pusing lalu. Tak melintasi laut. Takutnya dia. Laut mati tu tak. Sampai kat laut tu dia pusing. Tak melintasi. Allahu Akbar. Sebab itu tentera banyaklah. Dekat-dekat je pos-pos dia letak tu. Pasal kalau Israel mari serang tak, boleh mari melalui laut tu je. Boleh berenang ke laut tu je. Pasal dia timbul. Timbul. Allahu Akbar. Dan Tuhan sebut dalam Al-Quran, laut mati ni Tuhan kata adnal ard, bumi yang paling rendah. Dalam surah apa tu Tuhan ada sebut. Manusia dulu baca je 1400 tahun dulu. Ayat Quran ni 1400 tahun dah. Tapi hari ini baru terdedah. Apabila orang kaji bentuk muka bumi dunia ni, rupanya bumi yang paling rendah dalam dunia ni laut mati. Benarnya Al-Quran terdedah di zaman kita ni. 1400 tahun dah terdedah di zaman kita ni. Bila manusia mengkaji ni. Kalau kita ingat zaman kita sekolah rendah dulu, kita belajar geografi. Ingat tak? Dia kata bumi yang paling rendah, dia kata Amsterdam, ibu negara Belanda. Sebab dia tambak laut, jadi bandar tu berada di bawah laut. Bawah parah laut. Tu dia. Tetapi hari ini manusia mengkaji, rupanya laut mati itu lagi rendah. Berbanding dengan lautan-lautan ni, dia berada lebih rendah lagi. Beribu kaki lagi daripada arah lautan biasa. Sebabnya malaikat Jibril cokeh bumi kaum Nabi Lut ni dengan sayap dia hempak macam ni. Jadi gelam lah benda tu bumi tu. Sebab tu dia jadi dalam. Dia hempapkan begitu. Akhirnya Tuhan kata adnal ard, bumi yang paling rendah. Terdedah mukjizat Al-Quran ini di zaman kita ni. Kita sekolah rendah dulu pun kita masih lagi diajar bumi yang paling rendah ni bandar Amsterdam di Belanda. Kedia ni baru terdedah betul. Geografi ubah ada cikgu tak? Cikgu mengajar geografi ada. Berubah lagi buku teks. Ada cikgu? Cikgu berubah tak fakta tu dalam geografi? Tak perasan? Perasan. Okay, saya ingat masa belajar dululah. Okey. Quran ni terdedah zaman Nabi banyak. Zaman selepas Nabi, zaman kita, zaman akan datang. Itu mukjizat Al-Quran. Antara yang terdedah di zaman Nabi-nya ialah suratul Rum yang kita baca tu. Ghulibatir Rum. Rum kalah. Kemudian Tuhan kata Rum lawan Parsi, Rum kalah.
Kemudian Tuhan kata Rom akan menang pula berlawan Parsi ini dalam tempoh bid'ah sinin, Tuhan kata. Dalam tempoh bid'ah sinin, 3 hingga 9 tahun. Masa tu Nabi duduk di Mekah lagi. Nabi sokong Rom. Sebab Rom ni beriman pada Allah. Cuma syirik lah. Kata Nabi Isa anak Tuhan. Maryam tu ibu Tuhan, isteri Tuhan. Banding dengan Parsi ni sembah api, syirik terus. Musyrikin Quraisy sokong Parsi sebab setara dengan dia juga, sembah berhala dan sembah api. Nabi sokong Rom, sokong Rom pada waktu itu. Lalu Allah turun ayat suratul Rum tu. Tuhan menyatakan bahawa Rom akan menang balik dalam tempoh baru kalah. Tuhan waktu turun dah ayat. Rom akan menang balik dalam tempoh bid'ah sinin. Bid'ah ini orang Arabnya 3 hingga 9. 3 hingga 9 tahun. Tuhan berjanji akan menang balik. Menunjukkan bahawa Quran ini daripada Tuhan, bukan daripada Nabi Muhammad. Kalau daripada Nabi Muhammad, lagu mana nak janji benda-benda yang akan datang ni? Tak mampu nak berjanji apa yang akan berlaku 3 tahun, 5 tahun akan datang. Apalagi nak janji Rom akan menang pula dalam tempoh masa yang ditetapkan 3 hingga 9 tahun. Tuhan sebut begitu. Cuma dah oyak ya, tarikh yang tepat. Oyak 3 hingga 9 tahun. Terbukti dalam tempoh tersebut, Rom menang. Perang balik dengan Parsi, Rom menang. Menunjukkan betapa benarnya Al-Quran di hadapan mata musyrikin Quraisy. Walaupun begitu pun, depan mata sekalipun, benarnya Quran. Tak berimanlah setabuk orang kafir di Mekah. Tak. Yang terdedah hari ini banyak mana dalam Al-Quran. Orang kafir yang mengkajinya. Ada yang beriman. Ada yang tak beriman. Walaupun Quran begini ke? Tak. Ada yang yakin dengan kebenaran Al-Quran, beriman. Ada yang tak yakin, tak beriman semacam. Walaupun mukjizat Al-Quran itu ditulis oleh orang-orang barat pun terlalu banyak. Termasuk orang Perancis, orang tu dia tulis Al-Quran, Bible dan Sains Moden. Masuk Islam dia. Saya lupa nama dia. Okay. Orang kafir pun baca buku tu ramai juga masuk Islam. Dia mendedahkan bagaimana sains moden ini menepati Al-Quranul Karim. Menepati ajaran Al-Quranul Karim. Okay, cuba kita tengok lagi. Okay. Lalu Nabi pergi ke Mina, Nabi terus ke Jamrah Kubra. Sehingga tiba di Jamrah yang dekat dengan pohon. Di hadis ni disebut Jamrah ni dekat dengan pohon. Nanti hari ni cari pohon tu dekat mana. Tak ada dah pohon tu. Kawasan Jamrah ni, Jamratul Ula, Jamratul Aqabah, Jamrah yang kedua, yang ketiga tu, dia buat dalam bangunan dah hari ni. Dia buat bangunan, 3 tingkat bangunan. Tak ada lah pohon-pohon ni, tak jumpa dah. Lagi. Lalu baginda melempar dengan 7 kerikil batu, batu kecil. Nabi lempar dengan batu di tempat dengan Jamrah Aqabah, tempat melontar itu, dengan 7 batu. Sebagai simbolik kita menolak syaitan. Di sinilah tempat Nabi Ibrahim melontar syaitan. Nabi nak pergi sembelih anak dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada tempat penyembelihan itu, kalau kita pergi dekat Mina itu, ada dia tulis tempat ke arah tempat penyembelihan kurban, ada tempat dia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam nak pergi tempat penyembelihan kurban, nak sembelih anak dia ni, lalu kok dekat Mina ini, di situlah syaitan main menggoda dia. Takkanlah anak yang kamu tinggal kecil, kemudian dia besar dah, mari mu nak sembelih dia. Mai goda Nabi Ibrahim. Di situlah Nabi Ibrahim melontar dengan batu terhadap syaitan sebagai pelambangan, dan Nabi tunjuk pada kita dan menjadi syariat dalam ibadat haji. Melontar ni menolak syaitan. Okey. Masuk syaitan yang ada dalam hati kita. Begitulah sepatutnya dihayati oleh para jamaah haji. Rakaman kita ni mungkin live